Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Nizam bin Idris, pengurusi Yayasan Amal Malaysia, Cawangan, Negeri Selangor. Di Yayasan Amal, kami membawa misi berkhidmat untuk kemanusiaan, beramal kerana Allah dengan lebih 3,000 sukarelawan yang bersama dengan kami membantu kepada mereka yang memerlukan, bukan sahaja di Selangor tetapi di seluruh Malaysia dan di beberapa buah negara yang lain. Yayasan Amal Malaysia, Cawangan, Negeri Selangor antara NGO yang aktif menjalankan aktiviti dakwah dan kebajikan, di mana kami menjalankan 4 produk utama. Yang pertama, wakaf Al-Quran di beberapa buah negara, termasuk dalam dan luar negara. Yang kedua, wakaf katil hospital. Yang ketiga, wakaf telaga air. Kami jalankan di beberapa buah negara. Yang keempat ialah korban dan akikah, di mana untuk korban dan akikah, Yayasan Amal Malaysia, Cawangan, Negeri Selangor menganjurkan untuk bayaran secara ancuran serendah RM50. Tahun lepas kami telah menjalankan ibadah korban di Uganda, Afrika, di Bangladesh dan juga di beberapa buah negara yang lain. Yang mana ia untuk membantu bagi mereka yang sukar untuk mendapatkan daging korban. Alhamdulillah, ia memberikan manfaat yang besar kepada penerima korban. Selain daripada itu, Yayasan Amal Malaysia juga pada tahun 2024 aktif membantu mangsa banjir. Kita membantu bukan sahaja di Negeri Selangor tetapi juga di luar Negeri Selangor seperti di Kelantan, di Johor, di Pahang, di Kedah. Itu antara negeri-negeri yang kami jalankan aktiviti membantu mangsa banjir. Selain daripada itu, Yayasan Amal Malaysia, Cawangan, Selangor juga mengagihkan wakaf Al-Quran bukan sahaja di dalam negara tetapi di beberapa buah negara yang lain seperti di Afghanistan, di Indonesia, di Uganda dan di Bangladesh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan kepada kami, insya-Allah sama ada kecil ataupun besar, akan kami manfaatkan sepenuhnya. Impaknya besar bukan sahaja kepada penerima tetapi juga pahalanya akan berterusan kepada mereka yang membantu untuk menjalankan aktiviti ini. Tuan-tuan, puan-puan, kami menyeru untuk tuan-tuan, puan-puan untuk bersama-sama dengan kami bagi menjalankan aktiviti dakwah dan kebajikan ini. Jadi kami, bukan sahaja kami sebagai sukarelawan yang berkhidmat sepenuh masa, tetapi tuan-tuan, puan-puan juga boleh menyalurkan kewangan kepada kami untuk menjalankan aktiviti ini. Selain daripada aktiviti yang kami jalankan, kami juga aktif untuk membantu mereka yang berada di Gaza, Palestin, di Yaman, di Syria. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jom bersama kami untuk membantu kami dalam menjalankan aktiviti dakwah dan kebajikan, ya, untuk memberikan sinar kebahagiaan kepada mereka yang memerlukan. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan, puan-puan yang berikan kepada kami untuk kami menyalurkan kepada mereka yang memerlukan akan dibalas dengan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jom menyumbang melalui nombor yang tertera di hadapan skrin tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.